beli QB, terima kasih. Okey, siapa nak? Sebab I dah cakap biasa saya akan simpan 20, 30, 50 untuk standby. Siapa nak first night? Beli hari ni bila sampai? Besok boleh sampai dah. Sebab Hari ni Sat kita post. Sat report Tapi esok kalau sampai. Kau Sarawak nak vanilla Sarawak sudah Sul? Cek betul-betul. You ni jaga apa semua Sul ni? Salah. Coconut vanilla soul. Jangan buat I stress dah. Okay, dah. Semua I masuk 20 je. I tak tipu tengok. Sikit je I masuk 20. Sekarang pun 3. Dan order di Blue, mana tak kira nangis. Nangis pun tak apalah, janji boleh buat duit. Niaga. Sebab I nak bawa orang pergi main. Sebab I nak janji dia, I nak bawa dia pergi. Tapi pun tak apa, you boleh cari duit. Dah. I budget semua duit I guna habis, I pun nak bawa you pergi. Baju pun mahal tau. I cakap dengan dia. Atau kita sewa second hand punya. Dia cakap, oi, apa benda ni sewa second hand punya? Tak respect langsung second hand. Bukan ada orang pakai. Hari tu I cakap dengan dia. Atau kita pergi sewa. Ada yang saya boleh sewa. Sebab kan tekan dekat beg aku ni. Tekan dulu, bagi kita dulu kat depa. Saya butuh sembang. Okey. Cuba. Kalau sales okey, I boleh sembang nanti saya bawa motor pergi beli nasi lemak balik. Sembang dengan you orang makan-makan sambil makan. You live account siapa ni? You ingat account you duduk live? Jangan macam tu lah. Kejap masak lah, tunggu Aisyah. Macam mana? Kan 明天还要叫了啊！我在开 live 啊。Acik nak pergi kerja dah. Kenapa saya macam ni? Sebab inspirasi ayah saya. Ayah saya sangat rajin. Pada Leno unduk lagi inspirasi kena kat. Dan beli. Makasih. Thank you siapa yang support. Makasih. Semua orang amoy kena kerja keras. Sihat selalu. Makasih. Dan order terima kasih. Yang mana dah order tu? CCA. Pandai lah. Pandai cakap Cina dah. CCA. 谢谢你们，你们都很棒。 CCA. 你们，谢谢你们。cakap 你们。你们。谢谢你们。谢谢你们。谢谢你们，谢谢你们。Pandainya.我爱你。Okay. Kalau I love you too, 我也爱你。我也爱你。Pandai. Cepat geng, tekan dekat beg kuning geng. Tengok berapa banyak lesu dah. Tekan dekat beg kuning tengok. Cepat geng, saya nak tengok berapa ramai dah confirm ni. Cepat buat bagi dia tengok. Nanti dia tok kata I lah. Tak apalah, I bagi dia kata I sakara apa pun sama je. I memang macam tu. I tak bucin. I memang tak bucin. I mengaku. Cepat geng. Kita baki lagi berapa minit lagi. Nak end dah. Saya nak end dah. Nak end. Tengok tadi kata 5 minit nak end sampai sekarang. Kan, I yang nak end. You layan mereka. You kena janji. You dah bagi mereka. Daripada orang dah beli, you kena layan mereka, okay? I nak layan I punya mata, tidur. Ketua, kami lapar. Nasi minyak tak ada. Nanti saya boleh pergi beli nasi lemak. Kita makan nasi lemak dulu, okay guys? Yang mana dah beli tekan dan order dulu. Tanya dia pasal yang mana dah beli, baru beli. Ya, siapa dah beli punya down payment, sila komen bagi bel tahu. Lagi beli mana-mana 2 botol, campur-campur mix pun boleh dapat satu roller. Baby roller. Jangan lepas bolong ni tau. Baby roller, perfume botol kecil. Diorang kadang tak faham. Baby roller tu siapa pula? Botol kecil. Dah beli, makasih. Semoga pagi ni Belum gaji. Pinjam duit kawan dulu.
Tipu harga ai. tengah, harga Sudah belum berapa selesai. dah? 10 hari bulan dah. Dia orang masa dengan you semua duit tak ada. Dengan I okey je, beli je. Dia orang kencing ai loh. You orang kencing ai ke? Kenapa dengan dia boleh? Dengan ai you orang cakap oh ni tak ada duit dah. Macam kawan ai lah. Sama lah. Siapa you punya kawan? Tak tahu ah. Cepat geng. Saya nak tinggal lagi 2 minit, saya nak temani. Lepas tu saya pelan-pelan nak keluar ni. Tak boleh tahan tu. Sakau ni dia pandai, Sakau ni. Saya masuk nak bercakap je. Sakau ni alai. Duk ajak sembang pula. Lapar ni. Cepat-cepat guys. Beli mana-mana 2, cemen 1 baby roll. Botol kecil. Roller. Okay? Tak beli semalam. Makasih. Semoga dinyamakan. Oh. Kerajaan belum gaji. Ay, gaji dah 27 meh. Makasih siapa dah beli sila komen bagi bel tahu dan payment bau apa? Beli mana-mana 2 dapat 1 small roller dah. Bukan smally Small family bukan Kita kena usaha cari rezeki baru boleh ada small family. Dan beli makasih Mubudu, semoga dimewahkan rezeki. Dah beli, makasih. Dah Moy, nak Gucci Fora tapi dah habis. Hah? Tadi saya sudah masuk. Oh, GC Fora memang habis, sorry. GC Fora botol kecil ada. GC Fora botol kecil ada. GC Fora you boleh masuk sebab sini I tak tahu si Koyong ni tak kenapa tak boleh masuk tau. Botol kecil. Botol kecil tinggi. Dia orang nak dia I punya account dia tahu. Kalau beli botol kecil takut rugi. Better beli botol besar. Dia sini tak boleh masuk tau. Langsung tak ada. Tak ada. Bagi yang kuat berpeluh tahan lama. Boleh. Semua tahan. Perempuan atau lelaki. Jantan. Jantan pun tu. Itu bukan maksud tu. Sudah cerai punya meh. Apa benda ni? Jantan lelaki. Cerai siapa yang cerai peluk dah. Perempuan cerai itu panggil pun jantan kan? Hah? Tina. Lupa apa? Kalau cerai, perempuan cerai panggil apa? Macam tak ada suami dah panggil apa? Udah. Tapi ada baby panggil apa? Udah. Wait. Udah meh? Duda. Udah. Duda. Janda. Jantan, janda tak sama lah. Janda perempuan, jantan lelaki. Okay guys, cepat. Okay geng, saya nak end dah ni. Tak boleh tahan dah, mata nak terkeluar ni. Okay guys. Okay, bye-bye, saya end dulu. Saya undur diri dulu, biar kita sorang-sorang tengok lebih kawal dah keadaan. Buat sale tau. Elena yang mau tahu je, you boleh jaga. Makasih you teman I tau. You orang baik-baik. Aku doa you baik-baik. Semoga you punya business makin maju, sukses. Duit banyak-banyak. Kalau macam ni, I punya business pun boleh PO. Tidur pukul berapa? Mau tidur sekarang, pukul 8 tu. Kalau boleh... Tak usah duduk kalau boleh tu sangat. Orang nak Elena dah ni. Kalau boleh... ini lah. Siapa? Gatai? Pakai baju? Apa pula? Tengkok sakit? Pi tidur lah you. Pi you punya bumi. Oh, macam ni orang cakap. Dalam bumi. Habis pakai buang macam tu. Nampak ah? Itulah geng. Nampak sangat? Pi bumi, dalam bumi. You panggil I buat apa-apa, I pun okay boss. Okay. Sebab itu bumi, you nak fikir macam mana, you nak suruh I buat macam mana, watak macam mana pun boleh. Bumi apa buat dah? Tak faham lah ni. Sekejap kata tengkok. Guys, beli mana-mana 2, cemen 1 baby euro. Kita nak end live dah.
Tak usah duk kita. Bukan kita. Hai seorang dia, you menjaga lagi. Tak usah duk kita sangat. Tak. I tadi tidur 1 jam je tau. Nanti Ya, saya... you punya hal lah. Tadi you live, siapa suruh you tak live? You tak mau jaga. You kena jaga. Tadi I tertidur dah. I dah Ha, cakap nampak? dengan... You dah tertidur. Lepas tu you cakap you tak tidur lagi. Mana satu ni? I tadi makan ubat, I belum tidur tau. Itu you punya hal lah. You makan ubat. You yang sakit bukan I. You kentut meh? Kenapa orang kata you kentut? Asal yang mau cerita kat you bukan ada siapa pun. Nak kentut je bilik I. Tak ada problem pun kalau I nak kentut. Tak ada siapa nak marah I pun. Awak I nak kentut tak boleh pasal apa? Salam tak boleh main kentut. Boleh kan? Bau habis. Tinggal coconut. Coconut pun tinggal 13. Endless 13 je. Bulgari belum. Banyak-banyak on the way. Dah lah, I nak keluar cari nasi lemak lah. Boring lah. I pun lapar tau. Oh, tak apalah. Nanti you beli kat I sekali lah. You beli bagi I lah. Gila ha, biar hantar Sinicha. You lah Kamiru plus Sinicha kena main Penang. Kamiru tengok I. Apa tu Kamiru? Ha? Kamuru ah? Oh, benar pula. Kawan baru dia. You punya ubat gigi beli dekat mana? Sini sepincang apa pun tak ada. Kalau walaupun order... Sedap diri pun. Susah tau. Sekinya sini sikit. Sebab kita kampung. Kalau better kita naik motor. Pergi beli. Kalau order Grab pun sikit. Makanan Ini restoran. luar stres-stres pasal apa? Lihat dah. I punya perut sudah ada bunyi. Ada... Kalau dia cerita tu. Dengan muka-muka dengan tangan tu. Cepat-cepat guys. Nak end live dah. I nak end dah ni. I nak end dah. Acik nak pergi kerja dah. Bye. Cepat guys. Nak end live dah ni. Terima kasih siapa dah support. Semoga dimakan rezeki. Tengok. Dah terus buy dah. Lapar ni. Kamaru. Apa tu Kamaru guys? Okay, kalau nak lelaki ambil je the blue. Tutup mata je. Terus ambil the blue. Nanti pagi I pergi kedai I lagi buka lagi. Dia ngantuk. I sebenarnya pun ngantuk. Tadi I tidur 1 jam sebab I rasa tak sihat. Kena hujan. Lapar. Jauh tak? Mungkin kot. Guys, dah nak live dah. Lagi 9 minit lah. 9 minit dah. 9 minit. Tak sihat sebab duduk jauh. Mungkin kot. Tak tahulah. Kalau macam tu, I rasa terus tak perlu tidur dah. 9, sekarang sudah 8, 9, terus pergi office. Okay guys, cepat-cepat. Dia adjust saya, dia suruh saya capai target baru boleh tidur. Kalau tak, guys, kesian I. 9, I nak pergi office dah. Okay guys, cepat-cepat. Mesurah solat. Jangan risau, mesurah solat. Dana harga. Okay guys. Last 8 minit dah. Dah nak live dah. I tak boleh tahan. Nanti saya pengsan. Tak boleh. I adjust lah. Cepat lah.
Siapa baru masuk punya standby. Nak end live dah bel. 7. Nak end live dah, cepat. Rest dulu. Okay guys, seminit je lah. Sebab dah nak end live dah, tak boleh tahan dah. Nak lena dah. Cepat dah. Okay, 1 minit je lah. 1 minit je lah. Kalau lepas end live memang tak dapat ni harga dah. Sebab I memang nak lena dah. Seminit je lah. Satu minit je. Ya, phone tak ada bateri. Okay, start lagi 1 minit 54. Kita akan start flash sales tapi 1 minit je. 1 minit je. Siapa cepat siapa dapat. Okay? Siapa cepat siapa dapat. Lagi seminit je. 1 minit je. Biar nak end live dah. Okay? 1 minit je lah. Tak ada lama-lama lah. Sebab tadi tu saya buat dia sebab saya nak bagi dia lama sikit. Itu si Kohim. Okay guys. Okay, start dah. 1 minit je tau. 1 minit je tau. 55 akan end. Dia ada lagi siapa? Cepat-cepat. Beli mana-mana 2. 1 minit je. Beli mana-mana 2 akan cemen 1 baby roll. Kecil punya. Okay? Perfume kecil. Perfume kecil baby roller. Okay? Beli mana-mana 2 boleh campur-campur mix. Ya, cepat. Nak end live dah. Cepat. Dia tengok dia tak cakap I. Kalau tak ada dia tak bagi I. Cepat you tolong I lah guys. 1 minit je. Nanti harga jadi balik asal. Cepat. Siapa add to cart punya jangan add to cart saja sebab kalau saya end live harga akan jadi balik asal harga. Jangan ingat add to cart. Harga still maintain tak ada. Kalau dia end live tak habis, dia memang habis dah. Siapa dah beli cuba komen bagi saya tahu siapa dah buat payment. Cepat komen bagi bel tahu siapa dah buat payment. Mesra solat, okey. Lelaki ambil je the blue. Okey, tutup mata, ambil je the blue. Okey. Mesra solat, siapa dah buat payment punya sila komen bagi bel tahu buat dan payment dah buat payment coconut vanilla yang kita punya best seller. Coconut vanilla kita punya best seller. Top notch dia ada santan, dia makin lama makin sedap. Okay, ada mix dengan santan dengan vanilla. 1 minit, cepat. Kita nak end live dah. Sis lagi nak end dah. Cepat. Cepat. Jangan add to cart saja tau guys. Jangan add to cart saja sebab dia punya harga kalau dah end live harga akan jadi balik asal harga. Salam. Morning. The blue habis moy. Ya ke? Okay, siapa belum? I lagi. Tapi saya hanya boleh masuk sikit saja. Okay, cepat guys. Cepat. Guys. Okay, bel sekarang standby last. The blue, I masuk dah. Last bagi tu harga RM17.9 kupang. Asal dia punya harga RM24.9 kupang, okay? Last pukul 8 sebelum 8 saya memang nak end live dah, tak boleh tahan dah. Nanti saya tidur pun tak sampai 1 jam nak bangun dah. Okay? Cepat lah. 1 minit sama 1 minit je. To be true, taking their eyes on fix. Okay, stand by sebab I memang nak tidur dah, nak lena dah. Stand by, lepas tu
Yang coconut apa? Yang apa tu? Yang the blue hanya 20, tinggal 20 saja, okey? Start lagi 1 minit 58 kita akan start. Flashes akan start. 58 flashes akan start. Sekarang jangan beli dulu. Jangan beli dulu guys. Lagi seminit, okey? Lagi seminit. Jangan beli dulu. Flashes akan start dalam seminit. Cepat-cepat, jangan standby ya. Kena cepat buat payment tau. Sebab Bell and Life harga akan naik balik, jadi balik asal harga. Okay, korang boleh standby. Berapa hari ni barang dah sampai, Bell akan buat banyak-banyak barang sebab Bell memang sudah standby nak bagi you orang banyak-banyak cemeh, banyak-banyak barang. Okay, beli mana-mana 2 botol. Kita cemeh satu. Okay, start dah. Okay, flash tu start dah, cepat-cepat. You baby, okay. Beli mana-mana 2, boleh cemeh 1 botol. Kalau lelaki ambil je the blue. The blue hanya 20 botol saja. Cepat-cepat. Last dah. Last 1 minit je guys. Cepat-cepat, jangan lepas peluang ni ya. I tengok lagi tinggal berapa. Cepat-cepat. Tinggal sikit saja, cepat. Siapa lambat, siapa tak dapat lah. Siapa tak dapat lah. Okay, Endless Hope pun sudah nak habis. Endless Hope tinggal 9 saja. Coconut Vanilla tinggal 8 saja. The Blue tinggal 20. Okay, lelaki tutup mata terus ambil je The Blue. The Blue Main Edition yang kita punya best seller. Dan order, terima kasih. Thank you Madura. Semoga dimewahkan rezeki. Siapa dah buat payment sila komen bagi bell tau. Dan payment, okay. Cepat-cepat grab. Yang kita punya best seller Coconut Vanilla. Lagi flash sales nak end lah. Cepat-cepat. Dan payment, thank you Husain. Semoga dimewahkan rezeki. Asal dia punya harga, siapa add to cart punya, jangan add to cart saja. Kena buat payment terus sebelum kita end live. Sebab kalau Bell end live, harga akan jadi balik asal harga. You jangan ingat, oh sekarang flash sales you add to cart, still maintain tu harga. Tak ada. End live memang harga akan jadi balik asal. Dan beli, makasih Ina, Sabrina. Semoga Datuk dimewahkan rezeki. Okay, kita nak end live dah. Target belum sampai. Nanti si Koy tu nanti nak marah I dah. Dia nanti jaga tak ada dia, I tak boleh jalan. Macam mana? Thank you to Coconut dan payment. Thank you Siti Nur. Dan payment Coconut Vanilla. Semoga dimewahkan rezeki. Coconut Vanilla memang yang kita punya best seller. Ya, tinggal sikit saja. Okay. The Blue tinggal 18. Coconut Vanilla tinggal 5. Dan payment yang the blue ya. Memang sedap. Dia bau gentleman. Okay, beli mana-mana 2. Boleh dapat 1 roller, baby roller. Kalau nak pergi ride ke, nak pergi dating ke, boleh je. Okay, bawa dia senang. Alhamdulillah. Okay, bismillah. Ya, bismillah. Cepat. Okay. Dan the blue, okay. Beli mana-mana 2 botol, kita akan cemeh 1 baby roller. Okay, baby roller. Nak pergi ride ke, nak pergi, sebab you nak standby macam pergi dating ke, letak dekat poket, senang bawa. Kalau you senang berpeluk, kena yang bubuh. Sebab kalau tak you busuk I jujur cakap lah. Sebab kalau ada bau, walaupun perempuan atau lelaki sama, kita tak suka. Ada macam tak sedap, bau tak sedap, memang kita tak suka. So kita kena jaga. Dan payment, makasih ni siapa? Coco Jill, semoga dimewahkan rezeki. Siapa dah buat payment, sila komen bagi bell tau. Sila buat payment, siapa dah buat payment, sila bagi bell tau. Dan payment, okay? Bau ketiak ya, bau ketiak. Sebab I jujur cakap, sebab kalau ada bau ketiak, kita memang tak confident. Kita akan rasa malu.
Bau katil oh. I boleh keluar ini oh. Tapi ini kena yang apa? Yang professional punya kilang lab buat. Dan payment, thank you Omel. You memang comel lah. Omel, makasih. Semoga dimemangkan rezeki. Siapa dah buat payment sila komen bagi bell tau. Cepat-cepat sila komen bagi bell tau. Dan payment the blue. Ya, dah lama tak dah lama tunggu restock. Ya, memang tapi stok pun nak habis dah. The blue dia memang bau dia sedap. Bau gentleman, the blue. Beli mana-mana dua akan cemen satu. Beli mana-mana dua akan cemen satu roller. Roller tu apa bau dah? Alamak, lupa dah. Sebab kita random bagi. Sorry ya, saya punya bahasa tak berapa. I bahasa kurang lah. Kalau saya ada cakap apa salah, minta maaf. Kalau ada sebut nama salah pun minta maaf tau. Okey, cepat. Last tinggal sikit saja. Nak Lena dah ni. Ni tinggal 8% saja. Siapa dah payment, sila komen bagi tahu buat payment. Amaniham, B untuk apa? Buat payment. B untuk buat payment. Last lagi 18 lagi 18 cepat kita buat bagi dia bagi tunjukkan itu Sikoyum. Tunjuk itu Sikoyum kita boleh buat. Coconut vanilla lagi 2. Cepat coconut vanilla lagi 2. Lepas tu the blue lagi 10. Cepat lepas tu endless hope tinggal 4 saja. Kita buat bagi dia tunjukkan bagi Sikoyum tau. I pun boleh buat, okey. Halo, siapa dah buat payment sila komen bagi bell tau. Buat dan payment. Lelaki ambil je the blue. Sebab the blue punya dia punya bottom macam gambar punya. Dia two tone. Okay? 2 tone. Kita punya best seller man edition the blue. D blue, okay? D blue tinggal sikit saja. Siapa dah buat payment sila komen bagi bell tau. Dan payment. Okay. Lagi kalau nak bau lembut ambil je endless hope. Tinggal sikit sahaja kita nak dah. Thank you. Cepat panggil tolong I sikit. Jika kita nak usaha cari rezeki. Tinggal 10 cepat. Tinggal 10. Nasau dah. Boleh tak nampak? Tinggal 10 total. Tinggal 10 nasau dah. Tinggal 10. Tengok 10 je. Kita nasau dah. Coconut nasau. Mantap. Thank you fighter. Mantap. Coconut. Okay, tinggal apa? 9 lagi. Cepat. Cepat. Tengok. Okay. The blue tinggal 4. Endless hope tinggal 3. Endless hope dia bau lembut. Yang penting tu unisex. Lelaki perempuan pun boleh pakai endless hope. Okay, lelaki terus ambil je the blue. Bau dia gentleman. Okay, terus ambil je the blue. Okay. Lagi 6. Cepat. Lagi 6. Alah. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin minggu. Saya punya tidak. Thank you, mantap. Segala harapan kan. Betul. Cepat. Lagi dua. Jangan cancel. Siapa beli, siapa dah tukar, siapa beli buat payment hari ni lagi nanti pukul 9 bell akan pergi office packing. Hari ni post, esok guys boleh standby. Boleh tunggu terima. Okay? Tapi jangan cancel I lah. Orang susah-susah packing.
Yes, so dah. Betul ke? Dah so ke? I nak tunjukkan itu si koyum. Ya ke so ke? Dah so ke? Hehe. Thank you. Thank you guys. Dah buat sold out dah. Thank you. Thank you ke Taki. Thank you ke support I. Nanti I nak tunjukkan si Koyum. Hai si Koyum. I dah buat sold out dah, you tahu. Oh, dah surat. You kena cakap pandainya, baby. Thank you, mantap. Thank you, guys. I nak buka satu lagu. Kita sembang-sembang sat. I rasa I tak boleh tidur dah. I nak buka lagu ni. Thank you. Semoga pagi ni yang semua ada support, tak ada support pun okey. Yang semua yang teman bel dalam live ni semua dimewahkan rezeki. Amin. Keluar dapat duit, orang bantu. Nak pergi parking tak sampai berapa saat dapat parking. Orang belanja makan. Amin. Rezeki banyak-banyak. Amin. Lagi apa? Sebab kita pun tengah kumpul duit. Sebab kita nak kumpul duit banyak sikit. Lepas tu masa tu sebelum raya kita nak buat sedekah banyak. I dah cakap dengan si Koyum dah. Sebab ini dia memang setiap tun dia pun ada buat sedekah. Lepas tu bel pun ada. Cuma kita tak ada tunjuk. Lepas tu sehari kita ada sembang lah. Lepas tu kita akan buat macam buat besar sikit lah. Buat sedekah sebelum raya. Kita nak bagi banyak yang you orang support. Lepas tu kita akan ambil itu duit kita pergi buat sedekah. So bukan yang saya buat sedekah saja tau. Yang you orang semua ada support pun sekali buat sedekah. So I dapat rezeki, you orang pun sekali dapat rezeki. Kita macam mana? Sebab bahasa saya memang kurang. So kita buat macam dari ikhlas lah. So bagi yang siapa apa? Pahala. Dapat pahala bersama-sama yang ya macam tu. Tengok pokoknya ni ini yang kita pun akan tulis semalam yang akak Natasha first. Akak Natasha, Dati Natasha first dapat ni. I bagi dia pin tanda sebab yang dua yang saya sendiri. Ini yang saya sendiri guna. Lepas tu itu pin yang saya simpan. Lepas tu kenapa saya pergi cari ni? Pokoknya ni mahal tau. Kalau dia original jellycat ratus-ratus lah. Sebab lepas tu I pergi cari suruh kilang tolong I buat. Kalau tak, kalau jellycat dia memang ratus. I jujur cakap memang ratus. Lepas tu I nampak cute. I beri buat. Tengok dia punya mata tak ada sepek tau. Tengok mata sama I tak ada sepek. Tak ada sepek. Pokoknya ini nyok. Nyok-nyok. Nyok-nyok. Kenapa lagi ada? Tak boleh pindah. So dah. So out dah. So out dah. Dia buang nyok. Nyok-nyok. I panggil dia nyok-nyok. Nyok-nyok. Nanti belajar puasa. Apa belajar? I terpaksa wajib puasa. I punya kawan terpaksa wajib puasa. Sebab I kuat makan. Kalau orang dah follow I lama, memang tahu I kuat makan. I boleh biasa makan 3 pinggan nasi habis. Sayur semua I panggil semua I boleh seorang makan habis. Puasa raya dapat duit raya. Siapa bagi I duit raya? 卖完了，可是如果希望啦，它可以到了，因为我已经订了的，我已经叫工厂弄了的。tak tahu harap lah. Lagi saya punya sabun. Kita pun akan keluar sabun yang whitening sabun.
Follow kasih siapa belum follow ni account sila komen follow dulu sebab saya punya account tu saya tak tahu buat apa tahu dia tiba-tiba tak boleh masuk beg kuning dah dua-dua. Susah sikit. Sebab saya tanya orang dia cakap sebab I punya account sebab juta-juta followers dah so dia memang straight sikit lah. Sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Oh cinta. Oh, saya punya kotak. Sebab tengah-tengah tunggu KKM. Ini yang saya punya kotak. Ini yang saya punya cantik tak? Saya punya sabun punya kotak. Tutup beg kuning ah. Okay, dah. Cantik. Tutup beg kuning ya, dah tutup. Thank you info lah. Thank you ingat. Ini. Tapi tengah tunggu KKM lah. Sabun biasa pun kena KKM ya susah. Tak lah, tak. Sebenarnya yang banyak ramai dia jual dia tak ada KKM tapi Bel nak selamat bagi orang rasa oh memang ini lulus. Faham? Sebab yang saya sendiri minta. I sendiri yang minta. You tahu buat KKM 2,000 tau. Bukan sikit-sikit lah. 2,000 lah. Barang belum untung sudah keluar sebab I ada cakap dengan itu si Koyum cakap tak apa. Sebab kita yang penting tu kita bagi selamat you orang. Bagi you orang trust, percaya. You faham? Lepas tu dia cakap sebab ini dia punya costing dia memang tinggi. I bukan bagi kilang yang biasa-biasa. Lepas tu ada halal, kilang tu memang ada halal. Lepas tu dia cakap kalau nak register halal tapi ambil masa lama. Kalau biasa orang nak ambil dapat halal, biasa pun guna 1 tahun untuk dapat. Yang first thing you kena pergi register KKM dulu, lepas tu baru boleh you kena jual dulu. Baru boleh saya pergi register halal sebab lama. Siapa ni lagi masuk Yani ni? Hantar dia pergi alam bazar lah. Coconut dengar always love sangat. Tapi always dah soal coconut vanilla sedap. Makin lama makin sedap. I tengah suruh lah try buat tengok boleh tak buat shower gel. Nanti belajar puasa pula. I dah cakap tak perlu belajar. I terpaksa wajib belajar wajib puasa. Makan kurma. Tapi dulu biasa kita Cina pun ada makan kurma. Itu ayam. Terpaksa bukan. Dulu saya memang ada try. Tapi I pun masa tu saya buka live, saya cakap surrender. I adalah hari-hari yang kalau ada sebab I minum air. Tak boleh sebab I memang ada gastrik. I boleh tunjuk itu saya punya scan lah, CT scan saya memang saya punya perut sudah teruk sangat dah. Kenapa banyak ramai masuk ah? Yang tu nak pergi sedap-sedap tu. Thanks sis, fikir tentang halal. Ya. Itulah sebab itu saya baru cakap dengan Koyum. Bukan yang semua saya tak. Kenapa saya orang ramai ingat saya untung banyak. I cakap ya. Saya bukan macam mana cakap sebab kita yang nak buat you orang selamat. You rasa percaya kita pergi buat KKM ke apa ke, semua pun ambil duit. Bukan sikit tau. Berapa lama saya baru boleh untung balik 2,000 tau. I cakap dengan dia. Lepas tu dia cakap tak apa. I cakap kena bayar pekerja. Elektrik apa-apa semua. Long term business. Tak apa, slow.
Salam dari Sabah, salam dari Sekincang. I suka tengok you lah. Masa I pregnant suka tengok you, tapi anak I lelaki. Kalau lelaki tengok si koyum lah. Nanti saya akan bawa dia pergi, suruh dia pakai skincare, jaga kulit. Sebab dia kulit kurang sikit. Tak, sebab saya pukul 9 kena pergi packing dah. I harap tengoklah nanti petang I baru, sebab kalau masa saya packing saya nak cepat. So nanti saya lagi nak balas you orang, saya akan lambat buat kerja. Nah, sedap tu apa? Gatal lah pagi-pagi. Pomen biasalah kulit gelap. I pun gelap dah tau. Dulu saya sangat putih gila. Dulu saya sangat putih. Lepas tu pergi event. Sebab I malas pakai sunscreen tau. I malas pakai sunscreen. Ketua masih ada dalam live I meh? Kenapa Ketua masih ada dalam live I? Dia nak jadi CCTV pula. Alamak, I ingat dia tidur dah tau.